Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi, hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang poster yang telah saya siapkan untuk tugasan individu komunikasi dakwah. Kawan-kawan, kalau kita borak pasal dakwah era moden pada hari ini, apa yang terlintas kat fikiran kita, mesti kita bayangkan ceramah kat pentas besar ataupun video potong-potong kat TikTok kan? Tapi sebenarnya ada satu lagi bentuk dakwah yang impak dia sangat besar, iaitu dakwah melalui akhlak dan kemanusiaan. Sebab tu hari ini saya nak kongsikan poster saya yang bertajuk Nilai Kemanusiaan sebagai Teras Komunikasi Dakwah Era Moden dengan fokus utama kita toleransi agama dan masyarakat majmuk di Malaysia. Kalau kita tengok pada visual utama poster ni, suasana dia rasa sangat dekat dengan kita. Ada aktiviti gotong royong, ada juga pemuda Muslim yang tengah bantu makcik bukan Islam bawakan barang, dan kat latar belakang tu nampak tak? Ada masjid, ada kuil dan gereja berdiri bersama. Suasana harmoni ni sebenarnya selari dengan apa yang Allah SWT firmankan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah ciptakan kita berbeza bangsa dan suku puak. Bukan untuk kita bergaduh, tapi untuk kita saling kenal mengenali dan beramah mesra. Jadi mesej dakwah kat sini sangat jelas, iaitu kecantikan Islam itu sendiri terpancar apabila kita menyantuni jiran dan masyarakat sekeliling tanpa kita mengira latar belakang mereka. Saya pecahkan kepada 4 konsep penting bagaimana toleransi ini menjadi ejen dakwah moden yang berkesan. Yang pertama, toleransi inklusif. Kita bukan sekadar hidup sebelah menyebelah ataupun buat hal sendiri, tapi toleransi inilah yang menjadi tapak utama untuk kita bina komunikasi yang harmoni. Yang kedua pula, dakwah melalui akhlak. Ini yang kita panggil dakwah bilhal, iaitu dakwah melalui perbuatan. Bila kita buat baik, kita sebenarnya tengah tunjukkan imej Islam yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat untuk seluruh alam. Seterusnya, yang ketiga pula, membina jabatan kefahaman. Bila kita ada nilai kemanusiaan sejagat, automatik kita dapat mengikis segala prasangka buruk dan memupuk perpaduan. Kita fokus pada persamaan sebagai manusia, bukannya perbezaan teologi. Dan yang keempat pula, amalan ihsan. Semua ini bukan sekadar teori dalam buku teks sahaja semata-mata, tapi ianya satu aplikasi kasih sayang dalam interaksi seharian demi masyarakat yang stabil. Sebagai kesimpulannya, komunikasi dakwah dalam era moden pada hari ini perlukan pendekatan yang lebih inklusif dan juga santun. Melalui sikap terbuka dan bertoleransi, kita bukan sahaja menjaga hubungan sesama manusia, malah kita sedang menyampaikan mesej damai Islam kepada semua lapisan masyarakat dengan cara yang paling indah. Jadi, setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.